Petra Energy Berhad telah menyambung semula operasi pengeluaran minyak di Medan Banang, luar pesisir Terengganu pada April 2026 selepas dihentikan sementara selama 15 bulan. Penggantungan operasi sejak Januari 2025 dilakukan bagi kerja wajib dry docking terhadap unit pengeluaran mudah alih Petra Orion. Skop kerja termasuk pengukuhan struktur sokongan kepala telaga, penutupan telaga serta pemisahan MOPU daripada sistem pengeluaran. Sepanjang tempoh peralihan, sistem pemantauan telaga berkuasa solar dipasang bagi memastikan keselamatan operasi kekal terkawal. Pada Jun 2024, anak syarikat Petra Energy Development Sendirian Berhad dianugerahkan kontrak perkongsian pengeluaran aset fasa akhir Medan Banang oleh Petronas. Langkah ini menandakan komitmen Petra Energy dalam memastikan operasi minyak dan gas berjalan selamat serta berdaya saing.